Okey, baik. Selepas anda dah register anda punya WhatsApp Cloud, dia akan keluar paparan seperti inilah. So, first thing first, anda kena klik pada button synchronize number. Nanti dia akan keluar paparan macam ni. And then, yang kedua adalah anda perlu aktifkan dia. Status kena warna hijau, jangan warna merah. Okey, kalau warna merah macam ni, tak boleh, saya tak boleh klik. Kat sinilah saya klik pause automation ni kan. Kalau dia masih pause, anda kena klik dulu, lepas tu dia akan tukar menjadi warna hijau. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga adalah anda perlu pergi ke bahagian Omni Channel. Kemudian anda perlu pergi ke bahagian WhatsApp Cloud dan linkkan dia. Bila anda klik link tu, dia akan suruh kita type. Sebagai contoh, saya tekan dekat Telegram ni lah, tak boleh pula. Okay, tekan link, lepas tu pilih nombor yang anda nak connectkan tu, lepas tu masukkan LINK, link, dan klik yes confirm. So dia akan linkkan dengan anda punya Omni Channel. Lepas tu anda boleh test. So cara nak test, open bot, klik dekat preview, and then web ni tukar kepada WhatsApp. Lepas tu boleh klik open in web browser. Nanti dia akan buka kita punya WhatsApp lah. Ataupun anda boleh directly WhatsApp je nombor chatbot anda tu terus menggunakan nombor phone yang lain. So tengok dia reply ataupun tidak. Kalau anda dah connectkan dengan dah follow tutorial ni satu persatu cara nak connectkan WhatsApp Cloud, dan anda dah connectkan dengan OpenAI API, should be dia akan reply dekat WhatsApp anda tu nanti. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera.